Assalamualaikum kak. Kak, saya nak order ikan susu bakar. Boleh. Bawal ada? Bawal, kita ada bawal emas. Oh, bawal emas. Okey, bawal emas satu. Okey. Pari ada? Pari ada? Pari boleh. Pari satu. Pari satu, okey. Ikan bawal satu. Ikan susu Ikan susu. dengan pari. Abang nak try kita punya coto Makassar tak? Coto Makassar? Boleh. Daripada Sulawesi. Nak try? Boleh buat satu. Okey. Macam ni kira ikut berat lah ke? Memang dah kira pieces macam tu? Kira pieces. Tapi ikut saiz pasaran lah. Kalau macam pasaran tengah harga dia tengah naik, kita jual sikit lah. Tapi tak ada mahal. Kita Ikut pasaran lah. Okay, faham. Macam ikan susu ni, kalau kemarin kita 13. Dia 13. Kalau bahagian egg ni RM10. Okey. Kita buka hari-hari kecuali hari Ahad. Ahad kami cuti. Buka ikan bakar daripada pukul 10.30 sampai 8.30 malam. Sikit. Kalau rempah ni dia macam rempah ayam berempah tu ke sana? Bukan. Ni memang khas daripada Sabah. Oh, Sabah punya style. Okey. Ni rempah ni kita masak lama. Dalam 5 jam, 6 jam macam itulah. Oh. Ni siap kalau setiap order memang datang dengan satu set nasi ah. Nasi, kosong. Lepas tu kalau nak ulang, biasa darah akan ambil kat dalam. Oh, okey. Ni coto Makassar. Dia macam soto tapi pelat kan? Dia memang coto. Dekat sana kita panggil memang coto lah. Okey. Dalam ni dia ada nasi impek, daging, babat dengan usus. Okey, baik.